Okay, cakap pasal politicking and nation building, I nak go back to Proton a bit. As we know, that Proton 49% is now owned by Geely. It was started as a vision that lah untuk jadi global car company. But right now, kalau kita baca berita pun, Proton Saga, the next Proton Saga punya research, the new car, is being done in China. So what is Proton? Are they just a sales arm of Geely? Ini berbalik kepada konsep perniagaan lah. Okay, kalau modal kita kecil, kita tak akan mampu nak buat kereta kita sendiri. So sekarang ni pada pendapat saya, dia kena start daripada awal. Start from zero. Start macam apa yang Pro 2 buat. Because Pro 2 punya resipi dah memang terbukti berjaya. So Proton kena buat macam tu lah. Gunakanlah apa yang Geely ada. Sebab selagi kita tak ekspor, selagi kita jual dalam Malaysia saja, tak guna kita nak buat kereta kita sendiri. Tapi that's the thing, Geely pun nak export dia punya produk juga. Kita ambil in Indonesia for example, same models yang jual kat Malaysia ni pun dijual di Indonesia. Macam mana Proton X70 contohnya nak dijual di sana juga? Nak compete dengan dia punya own parent. Sebab itulah kita kena berhati-hati juga dalam perniagaan. Dan sebab tu saya cakap ada lagi orang yang risau dengan jenama model China. Sebabnya ialah kalau kita kalau kita tengok balik lah sejarah kan, masa dia datang nak ambil, dia sebenarnya nombor satu dia tak nak Proton, dia nak Lotus tau. Nak Lotus. Tapi dia syarat dia nak Lotus je. Tapi syarat dia sekarang ni, you nak Lotus, you kena ambil Proton lah. So itulah dia ambil Proton. Dan dia ambil orang luar untuk jadi CEO dia pun. Of Proton lah. So dulu dia janji Proton akan jadi right hand drive punya hub lah. Dia akan buka R&D lah. Dia akan ini tu apalah. Dia bawa kita orang jumpa. Oh, kantin ni nanti akan jual makanan halal apa semualah. Zaman tu, masa tu, test drive pun dia tak ada lagi tau. Kita orang test kereta tu dekat jalan raya awam. So macam jalan raya kosong, abandoned area lah. Kereta apa ni? Kereta Geely itself? Geely lah, X70 lah. X70 lah. So masa tu saya dah start macam ni ada ni. Sebab tu saya garang dulu dengan Geely. Sebab saya nak suruh dia, kau masuk kandang aku, kau kena hormat kita orang ni. Itulah. So sekarang ni okay, dia dah faham game dia tu. Tetapi dekat China ni lain sikit. So I think you also know, right? Chinese government fokus dia lebih kepada nak provide rakyat dia dengan kerja. Okay, so kalau produk kat luar tak berjalan, tak ada kerja lah. So orang dia, kilang dia sentiasa produce produk. Betul. So they have what do you call that? Lambakan. So dia sekarang ni duk fikir, aku buat kereta dekat Malaysia, habis orang aku nak kerja apa? So dia buat dan dia hantar. Dia dah langgar janji-janji dia. I am okay if Geely wants to use their own brand in ASEAN. Tetapi dia kena pasang dekat Malaysia lah. So maybe pasang komponen tu, komponen will still come from China, but assemble it here. Gunalah benda apa yang kita ada dekat sini ni. So tu okay sikit. Tapi sekarang ni tak nampak pun macam tu. So I hope the government will step in and sound sikit lah. Remind them apa yang dia janjikan dulu. So dia memang, dia punya balas balik tu saya nampak dia launch pecah tanah untuk buka kilang EV. So maybe kita tengok macam mana lah dia nak buat. Pecah tanah untuk kilang EV ni untuk kereta Proton ataupun untuk macam standard brand? Kebanyakan kilang di Malaysia ni, kilang otomotif, bukan kebanyakan lah, hampir semua kilang otomotif di Malaysia ni lebih fokus kepada domestic market, kurang untuk ekspor. So kalau dia buka kilang hanya untuk domestic market saja, saya rasa jago kampung lah kita. Jago kampung, yes. Sebab tu dalam dunia otomotif ni, Malaysia ni, kita selalu disogok dengan TIV, Total Industry Volume, jumlah kenderaan yang dijual dalam setahun di dalam negara. So last year was record breaking, more than 800,000 cars. And Malaysian are so proud, terror kita dah potong Thailand apa semua. What's the point of having 800 or nearly 1 million cars on the road kalau jalan kita tak cukup dan kita subsidi minyak, dan kita tak ekspor. Kita nak ekspor. Thailand, Indonesia dah tak tengok TIV, dia tengok TPV, Total Production Volume. Production meaning dia export terus lah. Mana dia masuk untuk India export lah. Thailand buat lebih kurang dalam 2 juta kenderaan. 1 juta dia pakai sendiri, 1 juta lagi dia ekspor. Dan sekarang lebih daripada tu. Itu yang kita dah tengok. Sebab bila kita ekspor, so maknanya kita buat produk yang lebih banyak untuk pasaran kita, so that we can have more people working. Betul. So we can export out. We can export talent even. We are never into that. Then my next question is maybe a bit harsh lah. What's the point of Proton sekarang? Dia lah masalah legacy. If you ask me that question, I legacy, can ask you again, what's the point of having Mas?
Sama je. Sebabnya tidak ada seorang pun Perdana Menteri yang sanggup menjadi Perdana Menteri di yang masa menutup Proton. Exactly. So there's no political will. I know. A lot of things dalam Malaysia memang tak ada political will pun. Because nak tutup, contoh bukan nak tutup, tapi kalau nak memperbetulkan keadaan Proton dan memperbetulkan keadaan MAS, masih lagi bermasalah lagi. Recently they just reported they are incurring losses again, macam normal news sajalah. Tapi masalah tu tak boleh nak diselesaikan walaupun dah berpuluh-puluh tahun. Dia macam mana kita nak cakap kan? Malaysia ni kadang-kadang saya rasa macam pelik juga tau. Saya tengok macam you pergi Indonesia, pergi Thailand. Kita tengok benda paling simple lah, stesen minyak. Stesen minyak, brand dia merata-rata. Sebabnya dia tak bagi orang lain buka. Certain areas, boleh lah foreign brand datang masuk. Tempat ni, ni aku tapau. So you akan nampak Pertamina kat situ saja. Pertamina saja yang akan jual minyak subsidi dia. Sama juga kat PTT, Thailand. Tempat ni tak boleh, brand aku je boleh buka. Apa salahnya kalau Petronas kita suruh hanya Petronas saja boleh buka dekat kawasan Putrajaya? Why are we like so open to foreign brands bila negara dia orang sendiri pun tak open dengan brand kita? Kita baik sangat untuk dapat pahala, tapi orang-orang kita ni macam mana kita nak grow? Tu saya tak faham. Apa nama tu, what do you call that, the Philippine punya oil and gas company, what do you call that, Petron. Petron wujud dalam 2 negara saja, Philippines and Malaysia. I'm okay, calm and all, but at the end of the day, bila kita tak ada duit, kita ambil duit Petronas, kita tak ambil duit orang lain tu. Dan nak apa scholarship anak-anak apa semua tu, it comes from their pocket. So saya rasa tak salah kalau kita fokuskan lebih sedikit untuk local brand, bagi sedikit protection, because whether we like it or not, orang lain pun protect dia punya market. You boleh nampak sendiri berapa banyak kereta datang daripada Indonesia, datang daripada Thailand yang menggunakan AFTA, tax antara ASEAN. Brand, it could be international brand, tapi datang daripada Thailand dan Indonesia. Ada kereta kita bawa masuk berapa banyak jual dekat Thailand dengan Indonesia. Dan berbalik kepada my soalan lah, kalaulah Tun Mahdi pada waktu itu, ini hindsight tak buat Proton, apparently kita pun not a very big market, so nak jual kat Malaysia pun in the first few years, the first few decades, Proton ni naik pun boleh dikatakan kerana cukai yang dikenakan atas kereta-kereta yang lain lah. Setuju ke? Awal-awal dululah dia punya competitive advantage is dia punya harga lah. Harga Honda Civic tu, City tu dinaikkan, Proton Vega juga yang murah, tapi original price actually lebih kurang sama je. In fact you get more value daripada kereta Jepun pada waktu itu. Bukankah lebih baik kalau Proton itu, ini agak-agak je, bukan nak menghina ke apa, kalau tak ada, tapi Malaysia fokus kepada buat kereta bukan untuk brand kita sendiri, tapi untuk brand orang lain dan boleh dieksportkan ke ASEAN. Macam Thailand buat lah. Macam Thailand buat sekarang. Okay, zaman tu fokus kita lain. Thailand was to come out with pekerjaan low level occupancy. Maknanya pekerjaan level bawah lah, operator kilang apa semua tu. Malaysia tak. Malaysia zaman tu kita dah up dah sikit. Kita dah up dah. Kita lebih pada engineering apa semua tu. So kita nak what do you call that, high value punya. High value. Which is now Tengku Zafrul from MITI pun focus on that. Yes. High value engineering semua. Sebab kita memang tak ada jumlah penduduk yang tinggi. So kita memang tak akan boleh offer labour cost yang rendah. Dan labour cost yang rendah pun it will not last long. Betul. Kita boleh nampak macam Vietnam pun, nanti dia naik lah automatic. So cara dia lah, kita memang dah kena keluar daripada kepompong negara membangun untuk jadi negara maju. So benda tu lah yang kita nak buat dulu. Cuma along the way ada banyak lah orang kata apa, anasir-anasir subversif yang masuk yang kacau. Sebab kita tak eksport. Ada kita, Hyundai for example, they started similar Proton. Start dengan Mitsubishi. Cuma 1-2 model saja menggunakan enjin Mitsubishi apa semua. Lepas tu dia dah cakap dah, you nak insentif, you buat sendiri produk ni, you kena buat ni apa semua tu. Sama juga macam China. Yeah, exactly. So apa yang membuatkan South Korea dengan Malaysia ni mula pun lebih kurang sama lah. They had a war. Malaysia pun baru habis perang. GDP pun pada waktu tu bukan nak kata dekat lah, tapi lebih kurang lah negara yang negara membangun lah. Tapi sekarang ni kalau cakap pasal South Korea, among other things, tuan dah sebut tadi Hyundai dan kita ada Kia, itu bahagian kereta. Kalau bahagian tech, of course kita Samsung and whatnot kan. Betul. So apa yang membuatkan dia boleh berubah daripada negara itu kepada negara yang amat disanjung? Nombor 1, market protection. Memang dia kena dapat sokongan daripada rakyat dia sendiri. Okay. Tetapi sokongan saja tak cukup. Produk tu sendiri kena bagus. Sebab market protection Proton pun dapat. Ya, tetapi produk kita mati kat situ je, tak naik-naik. So macam dekat negara lain,
produk tu sendiri kena bagus. Betul. Baru dia orang kena sokong. So macam mana boleh bagus produk tu? Kenapa conversely, kenapa Proton macam itulah sampai perlu dijual kepada Geely? Mungkin zaman tu kita tak ada podcast ataupun media sosial untuk orang komplain kot. Itu yang saya nampak lah kan. Sebab zaman tu, even masa saya di NST pun, saya tak pernah diajar untuk menipu. If I don't like the product, I just say I don't like the product. Okay. Memang saya jujur cakap. Tetapi dalam masa yang sama, you pun boleh nampak zaman dulu kan, media masa akan cakap, oh kita ada syarikat nasional, kita buat sendiri apa semua. Betul ke kita buat sendiri zaman tu? Tak kan lah. Kita banyak main brainwash zaman tu. So we do not know. Itulah kadang-kadang kita pun rasa macam risau lah. Sebab bila dia orang kata, oh kita boleh buat ni, kita cakap, yang kita kat belakang tabir ni kita tahu, that's not the truth. That's not our product pun. Bukan. Kalau ada pun banyak tu je. Dan dah di watered down banyak sangat. Zaman Wira tu yang sebenarnya yang saya betul-betul frust dengan Proton. Kenapa? Teruk betul. Wira yang mula-mula dilancarkan ada 1.6 versus Wira yang last kali tu. Ya Allah, bezanya langit dengan bumi. Quality dia apa semua, dia punya ringan, you letak atas timbang, you akan tengok yang last punya tu ringan macam mana tu. So benda-benda macam tu yang kita tak sokong. Sebab banyak sangat politicking dan banyak sangat nak guna influence untuk masuk dapat projek. Ini semua benda-benda betul. Ya, sebab pada waktu itu Proton dikatakan even sekarang kot, tapi dulu memang teruk lah window problem, power window problem lah, quality problem lah. Dan boleh dikatakan kerana some parts tu dikontrakkan kepada orang-orang yang tak layak. Betul. Ataupun tak ada kehebatan, kemampuan untuk buat benda tu. Kalau kita nak buang vendor tu pun, dia akan datang hantar surat. Dia akan guna kabel-kabel lain. Ini cerita-cerita dululah, yang sekarang ni saya rasa dah orang tak buat dah. Sekarang dah lebih profesional. Dulu saya tak panggil Proton ni sebuah syarikat, saya panggil dia kementerian buat kereta. Cara kerja macam gomen kerja. Kita bukan political punya podcast, tetapi kalau since dah sebut pasal kementerian, just nak bagi tahu, KTM adalah di bawah Kementerian Pengangkutan. Berbanding dengan prasarana LRT MRT, berapa ada masalah, tapi boleh nampaklah perbezaan antara kedua-dua tu. Sebab zaman dulu nak naik KTM, nanti KTM tu stop ataupun KTM tak ada. Kita memang frust betul yang kena naik KTM. Kita jealous lah untuk orang yang boleh balik rumah naik LRT dan MRT. So boleh nampak apa maksud Encik Hazri ni tentang satu kementerian, satu lagi adalah syarikat private yang responsible ke atas kualiti dia. Sebab nanti kalau kualiti jatuh orang tak beli, nanti susah pula kan. So tu beza dia lah.